Assalamualaikum. Bersama lagi dengan Abang. Hari ni Abang nak breakfast. Menu special. Jom kita tengok menu. Apa kita nak breakfast? Wow, laksa Johor. Tengok spaghetti dia. Kuah dia. Ulam-ulaman dan sambal sedapnya. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula tengok kuah dia macam mana. Pekat kuah dia. Bismillah. Kita masukkan dulu. Dan kita ambil ulam-ulaman dia. Okey. Wow, sedap ni. Ambil sikit-sikit saja, tak apa dah. Ni special habis jangan lupa nak ayak. Ni adalah daun selasih ni. Sedap ni. Makan ni. Ni kena banyak sikit. Dan sambal dia. Sedap ni sambal dia. Mas sikit. Okey. Jangan lupa perah asam limau. Ni limau kasturi ni. Sedapnya. Sikit lagi. Jom. Bismillah. Kita gaulkan semuanya. Sedap ni. Jom, kita makan. Bismillah. Sedapnya. Sedap lah. Sedap. Kita ambil daun selasih sikit. Letak spaghetti sikit. Sedap ni. Daun selasih ni katakan memang masuk dengan laksa Johor. Dia rasa wangi daun selasih tu lah. Best lah. Memang best sangat. Dah kuah dia pekat ni. Sedap lah. Memang sedap lah laksa Johor ni. Walaupun apa jauh orang Kelantan, tapi memang enak sangat laksa Johor ni. Memang kena sangat dengan tekak. Sedap ni. Lepas tu kita nak makan breakfast ko, nak makan tengah hari ko, dia anytime laksa Johor ni memang masuk belakang. Memang sedap. Sedap ya beh. Dengan kuah pekat. Dengan spaghetti dia. Dengan daun selasih. The best. Okay, akhir kata Abang highly recommended pada semua untuk mencuba laksa Johor. Ini saja daripada Abang. Assalamualaikum.